Selain daripada anda gunakan emas ini untuk simpanan, anda sebenarnya boleh menggunakan emas sebagai batu locatan untuk membeli hartanah. Bagaimana caranya? Anda boleh mengumpul aset emas secara konsisten menggunakan EconoMasCap. Apabila gram emas terkumpul sudah mencapai target dan harga emas naik, anda boleh jual emas ini untuk dijadikan deposit hartanah. Strategi ini dipanggil flip kekayaan, tukarkan nilai emas kepada aset fizikal yang lebih besar seperti rumah, tanah atau lot komersial. Contoh yang mudah, katakan anda bekukan simpanan dalam bentuk 250 gram emas pada tahun 2023 dengan harga sekitar RM69,000. Hari ini, gold bar 250 gram boleh dijual dengan harga sekitar RM114,000. Keuntungan sekitar RM45,000 ini boleh dijadikan sebagai modal deposit beli hartanah. Ini adalah strategi sebenar yang diamalkan oleh mereka yang mahu leverage aset untuk cipta lebih banyak aset. Bagi yang berminat untuk mengembangkan kekayaan dengan simpanan emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.